balik daripada midday tadi, I terus packing, sambung packing. Ini barang memang berterabur, I baling je. I memang jenis sebelum nak pergi jalan mana-mana, I akan baling dulu barang-barang sebelah beg, lepas tu baru I susun. Mana yang tak nak, I buang ke tepi. Okay, jom sambung vlog I untuk packing 1 minggu diving trip. I akan tunjuk barang-barang yang I rasa macam penting. First kali hanger. I rasa hotel semua ni kan dia jenis bagi hanger sikit, so I rasa tak cukup, I bawa lah hanger sendiri. Ini hair dryer dengan straightener rambut. Kita perempuan kan lawa. Ini dry bag. Lepas tu face mask. Ini wajib every time dive mesti kena pakai. Kalau tak cantik lah kamu. Ini bag. I akan bawa baju based on bag ni. Kalau lebih tak bawa, cukup yang ni je. And then toiletries I 1 bag. Regulator pula I tamak, I buat 2. Sebabnya putih ni hari tu macam ada defect sikit. I dah ada tukar warranty, tapi tak lah, I bawa 2 lah, selamat sikit. Girls, kalau you rambut panjang, please bawa sikat besar. Kalau rambut kita basah memang senang lurus, so you kena pakai sikat besar untuk sikat rambut you. Lepas tu video I susun lah. Susun. Kalau boleh semua benda letak dalam bag. Lepas bag dalam bag. Lepas dalam bag. Masuk sumbat je. Itu SMB. Lepas tu mask I bawa 2. Kalau jadi apa-apa senang ada extra. Lepas tu baju wetsuit semua, gloves, token, pointer, face mask. Ni kamera. Lepas tu kita check berat. Ni dalam 19 dekat 20 kilo juga. Untuk kamera, aksesori semua I letak dekat bag lain yang I akan bawa ni atas kabin nanti. And next, I punya fin letak dalam bag fin. Ini berat dalam 2.4. So total dia lebih kurang dalam 20-25 kilo macam tu. Okay lah, I nak tidur dulu, esok dah bangun awal. Okay, bye!